Ramai orang rosak bukan sebab kurang peluang, tetapi sebab gagal mengawal nafsu sendiri. Dan lebih ramai yang menyesal dalam hidup bukan kerana tiada rezeki, tetapi kerana mensia-siakan masa. Dengar baik-baik, siapa yang mampu kawal nafsu dan jaga waktu hari ini, dialah yang akan selamat di masa depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang menonton. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu perkara yang menjadi punca kebaikan dan keburukan seseorang. Satu perkara yang jika tidak dijaga akan meruntuhkan iman, merosakkan maruah dan menghancurkan masa depan, nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, nafsu ini Allah beri kepada kita. Ia bukan musuh, ia bukan salah. Tetapi nafsu perlu dikawal. Jika tidak, ia akan menguasai hidup. Pengetua ingin ingatkan. Orang yang tidak kawal nafsu akhirnya menjadi hamba kepada nafsu. Nafsu boleh datang dalam banyak bentuk. Nafsu marah, nafsu makan, nafsu harta, nafsu cinta, nafsu syahwat, nafsu dengki, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin menang, nafsu ingin memiliki apa yang orang lain ada. Semua ini jika tidak dijaga boleh merosakkan hidup seseorang. Wahai masyarakat sekalian, orang bijak bukan orang yang kuat fizikalnya, tetapi orang yang kuat menahan diri. Orang hebat bukan yang tinggi pangkatnya, tetapi yang tinggi kawalan dirinya. Pengetua ingin ingatkan, mengalahkan musuh di luar itu hebat, tetapi mengalahkan nafsu sendiri itu jauh lebih hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, nafsu tidak pernah kenyang. Ia tidak pernah puas. Ia tidak akan berhenti meminta. Semakin kita ikut, semakin ia mahu. Semakin kita layankan, semakin ia menguasai. Sebab itu Islam mengajar kita sabar, puasa, solat, zikir, menundukkan pandangan, menjauhi yang haram, menahan amarah. Semua itu bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk melatih jiwa supaya kita tidak menjadi hamba nafsu. Pengetua ingin berkongsi satu hakikat. Nafsu yang tidak dikawal akan memusnahkan apa yang kita bina bertahun-tahun. Ia boleh merosakkan rumah tangga. Ia boleh menghancurkan kepercayaan. Ia boleh meruntuhkan kerjaya. Ia boleh mencemarkan nama baik. Ia boleh menghancurkan iman. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita mahu hidup bahagia, tenang dan diberkati, belajarlah kawal nafsu. Bila marah, diam. Bila teringin yang haram, jauhi. Bila mahu ikut emosi, fikir dulu. Bila mahu berlebihan, ingat akibat. Bila rasa tamak, ingat mati. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat mendalam. Orang yang berjaya bukan yang kaya, tetapi yang mampu mengawal dirinya ketika nafsu menguasai hati. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat mendapat kesedaran dan kekuatan untuk mengawal nafsu. Terima kasih semua. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk mengawal nafsu, bukan menjadi hamba kepadanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang menonton. Hari ini pengetua ingin mengingatkan diri pengetua sendiri dan mengingatkan semua yang menonton tentang satu perkara yang sangat berharga, lebih berharga daripada duit, lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada pangkat, waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu ini sangat pelik. Bila kita buang, ia tidak kembali. Bila kita sia-siakan, ia tidak berganti. Bila ia berlalu, kita tidak boleh berhenti atau undur. Bila ia hilang, hanya penyesalan yang tinggal. Waktu itu cepat. Waktu itu tidak menunggu sesiapa. Dan waktu itulah yang menentukan apa kita jadi hari ini dan siapa kita jadi esok. Pengetua ingin ingatkan. Orang berjaya bukan kerana lebih pandai, tetapi kerana mereka lebih menghargai waktu. Berapa ramai manusia gagal bukan kerana tiada bakat, tetapi kerana mereka biarkan waktu berlalu kosong. Berapa ramai hidupnya tidak ke mana kerana masa dibazirkan tanpa arah. Berapa ramai menyesal ketika usia sudah lewat kerana waktu muda dihabiskan tanpa tujuan. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu adalah amanah. Allah kurniakan kepada kita jumlah yang sama, 24 jam sehari. Bezanya ialah bagaimana kita menggunakannya.
Ada yang guna untuk membina diri, ada yang guna untuk mencari ilmu, ada yang guna untuk memperbaiki hidup, dan ada yang hanya membiarkan waktu terbuang dalam hiburan yang tidak berkesudahan. Pengetua ingin ingatkan, jika kita jaga waktu, waktu akan membina hidup kita. Jika kita sia-siakan waktu, waktu akan menghancurkan masa depan kita. Waktu yang kita letakkan untuk solat memberi ketenangan. Waktu yang kita gunakan untuk bekerja memberi rezeki. Waktu yang kita curahkan untuk keluarga mengikat kasih. Waktu yang kita luangkan untuk ilmu membuka pintu masa depan. Tetapi waktu yang kita buang tidak akan kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, hargailah waktu seperti kita menghargai emas. Jangan sia-siakan pagi, jangan buang malam. Jangan biarkan hidup berlalu tanpa tujuan. Kerana satu hari nanti kita akan berkata, kalaulah aku jaga masa aku dulu. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang sangat mendalam. Kehilangan masa adalah kehilangan yang paling menyakitkan kerana ia tidak boleh diganti. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat mendapat kesedaran untuk menjaga waktu dan menghargai kehidupan. Terima kasih semua. Semoga kita menjadi hamba yang bijak, mengurus masa dan memanfaatkan hidup sebaiknya.